Before we go ahead, don't forget to click the subscribe button on my channel. Sekian lama kita menjalinkan cinta, akhirnya tak kemana. Hanyalah diriku saja yang setia dalam perhubungan kita. Pandainya engkau buat bermacam alasan setelah kau membenci. Pandangku semuanya indah, kini semuanya tak kena. Mengapa tidak kau berterus terang bahwa engkau ada yang lain? Aku doakan agar kau tak menyesal, biarkan diriku. Kita masih tunggu 2 orang tu lagi. Bantainya sesat. Orang nak ke Temeloh ikut Highway Plus. Dia pergi ke Seremban. Tak apa-apa perangai, tak tahu lah. Asyik baik aboy tak ikut sekali. Dia 2 orang je, aboy tak ikut. Dah sampai dah. Berdesut-desut ha. Ni satu lagi. Aduh, hai. Banyak nak makan belacan ni. Saya cakap dah jangan makan belacan. Orang duduk Seremban sekarang. Ni satu lagi. Muka seram merah. Dia isi minyak dah. Gaduh. Gaduh. Apakah perasaan anda? Panas! Pagi-pagi sejuk ni, hati boleh panas kok. Macam nak isi minyak lagi. Sabar. Dek, sabar. Ada botol? Ada. Kat motor abah ada. Isi minyak lah botol tu, bakar botol. Mana botolnya? Abang ingat kau duduk Seremban. Confident ada cakap ada botol. Confident sangat lah dia ni. Tak tahu lah macam nak tegur kan. Kau kan? Yang kau perlu sangat kenapa? Aku panas lagi ke kau ni. Ni bawa aku dah medi dah keluar ni. Panas ni. Apa? Ni baju. Wah, dia coklat ni lah. Dia betul apa? Orang kena intercom kan? Kalau tak buat setengah. Connect intercom ke tak? Apa intercom tak? Agak. Dah masuk. Tak cakap
apa. Itulah akak macam nak on ke tak nak. Jauh. Tak, kalau sudah cepat boleh pusing sekejap kan. Tak jauh kan, boleh pusing. Dah sampai area Seremban pun sedar. Bahayalah, tapi boleh lah. Dah sampai area Seremban pun sedar. Kopi dia weh, aku pergi Tak, Seremban masa tu ni confident kau nak pergi mana? Dah lu fikir apa cakap pagi tadi? Ikut highway KL Seremban. Lu fikir Seremban. Dapat tegur kan. Oh man. Kau punya Lepas ni janganlah, tolonglah jangan bagi dia tak dekat masalah kita. PC korup ni. Tolonglah jangan bagi dia dekat kita. Tolonglah. Lodi tak kenal. Oh man. Bang, kopi tak boleh minum. Kau dah bangun belum? Dah ada lempang tu. Sedar tak sedar ni? Lu tidur 3 jam je. Weh, excited betul Tak, patut dia gerak awal. Excited betul kau nak bawa aku pergi start. Tak, patut gerak awal. Pergi semat dulu. Excited tu maaf, panas kejen. Pening dulu. Buka kompresi. Oh ya. Oi. Kenapa nak makan jendela? Marah. Jom, diorang nak pergi Seremban dah, kita belum lagi. Tak boleh pakai budi. Menanggung duka lara sendiri, susah payah tak seorang pun tahu. Terasa hinanya bila kau menyingkir diriku. Terasa hinanya bila kau menyingkir diriku. Ku ucap selamat tinggal cinta dan selamat tinggal kekasih.
saat ini ku masih mengenangkan detik-detik terindah yang berkesudahan aku harap, kesudahan aku harap. Okey, kita berhenti dekat BHP Gombak kejap nak isi minyak sebab motor NVX tu tadi dia isi minyak dekat area Seremban arah utara tadi, arah selatan. Sebab dia orang sesat tadi. Tu dah kurang, dah tinggal 3 bar, isi minyak dulu lah. Sekarang motor lain semua tak apa, tangki besar. Motor dia je yang tangki kecil. Kan tak sampai pula sekarang. Ramai rider yang lagi nak ke Pantai Timur. Oi, agak-agak lah weh. Tak isi minyak. Dah isi minyak? Pertama kali kau ku cinta, pertama kali ku diluka, kini aku menjadi tanda sebuah kubur cinta. Berjalan di dalam hujan, mencari api yang terpadam. Namun sudah sekian lama, hanyalah gelap gelita.
cinta. Rashidah Utama, sebuah kubur cinta. Biarkanlah aku di sini menjadi nisan cinta ini. Izinkanlah aku mengenang dirimu, oh sayang. Tak dapat ku lupakan kenangan silam. Susah dan senang kita harungi berdua, bersumpah setia, hidup mati bersama, sehingga ke penghujungan. Terkama engkau meninggalkan diriku di saat aku memerlukan kasih sayangmu. Kini aku sendiri meneruskan hidup ini bersama hati yang telah kau lukai. Menyesalnya aku menyintai dirimu, kini ku sengsara akibat perbuatanmu itu. Kini kau bahagia hidup di sampingnya,
berlalu pergi untuk si dia. Pilihan hatimu dengan rela ku lepaskan. Selamat tinggal sayang, ku doakan agar engkau bahagia. Dengan rela ku lepaskan. Selamat tinggal sayang, ku doakan agar engkau bahagia. Ku ditinggal senja, malam menghampiri, sendiriku sedang menanti. Segera oh angin sampaikan rinduku, terlupakah kau pada janjimu? Ketika bersama rindu bergelora, perpisahan menikam jiwa. Kau pandai mengusik, kau pandai menggoda, kini diriku yang kau tinggalkan begitu saja. Apakah artinya ucapan manismu, kau merinduiku? Mungkin hanya aku yang membiarkanmu menipu diriku. Biar duka menyiksa jiwa, biar kasih tak kunjung tiba. Karena pada hakikatnya diriku kau bersenda. Aku hanya insan biasa, lemah pada rayuan manja, terlena dibuai mesra pada cinta yang hampa. Di malam yang sunyi, sepi menyendiri, ku hulur dan menyusun jari. Ku pohon kau ubatikanlah rinduku, bayangan kasih dalam mimpiku menikam kalbu. Apakah artinya ucapan manismu, kau merinduiku? Mungkin hanya aku yang membiarkanmu menipu diriku. Biar kasih menyiksa jiwa, biar ku yang mengemis cinta. Karena dari sejak mula diriku yang tergoda.
Alhamdulillah kita sampai dekat Lemang Tok Ki 2. Sebenarnya kita nak minum tempat lain sebenarnya, tapi kedai tu dah tutup. Jadi terpaksalah kita minum dekat Lemang Tok Ki 2 ni lah. Okey, makan lemang pagi ni. Encik. InsyaAllah okey. Melemang kita Okey, kita lepak sini dulu nak cari apa? Kedai mana kita nak pergi makan ikan batin. Ramai orang kat sini. Makan mihun je. Ambil je. Dah abang bayar sekejap lagi. Sekejap abang ambil, abang bayar. Okey. Kita makan lemang, ayam bakar, pipi merah. Ramainya orang nak bayar. First nak kata lawak tak ada. Apa mereka? Aku tak tahulah hari ni kenapa betul. Yang dua orang tu pun kenapa tak tahulah betul. Aku pun tak tahulah kenapa yang dia orang pergi ke kiri kata. Mereka pergi ke kiri. Yo kata. Itu kan di Suman. Lupa dah apa? Itulah. Bola apa-apa bola. Dah, lupa kenapa tidur lagi tu. Cakap Alung betul bangun awal tadi tu. Tengah sembang-sembang tengok kat mana. Alung pun bercakap lagi dengan Aboy. Lepas tu tiba-tiba Aboy golak. Alung kata Alung kuning juga. Tak ada belah tu lah dia. Alung kata Alung kuning lah. Dia tak tahulah apa warna dia. Dia sampai sedap lah ya. Lemah pada rayuan manja, terlena dibuai mesra pada cinta yang hampa. Oh, apakah secerah hari ini? Harap begitulah dan moga-mudahlah perjalanan hidupku. Berat benar langkah rela dalam pasrah yang aku harap-harapkan tak kesampaian. Ku tinggalkan semalam yang indah, sememangnya itu tak kuduga. Lamanya berkasih, indahnya berjanji, sanggup sehidup semati. Ucapan semalam kini berlainan, kau yang dulu ku kenali menjadi duri. Tergamanya hatimu sayang, menciptakan luka pada aku yang setia. Dahulu kau bisa lihat, walau apa terjadi, kasih
Kita sampai dekat kawasan rehat exit tol Temeloh. Kita rehat dulu. Letih dah. Ride tak sampai sejam pun. Habis letih. Teruk tu korang ni lah. Ride tak sampai sejam tapi letih buntut ke mata. Ni lah sesat. Kau tak sesat tadi? Ui, Alung paling lama je lah. Oh, yalah daripada Seremban kan. Kita dapat nilai je boy. Kita rehat dekat sini lama sikit kot, setengah jam. Nak makan pun kenyang nak lagi lah. Memang tak boleh makan sekarang ni dah. Baik lepak dulu kat sini. Lepas tu lepas makan tu masuk homestay. Sebab orang homestay tadi dah call dah. Dah bagi tahu dah, anytime boleh masuk. Baik orang homestay, tak payah tunggu sampai pukul 2 pukul 3 dah. Yang setia dahulu kau bisi kalimat, walau apa terjadi kasih tak berubah. Mungkin ketika itu aku berharta, cahaya cintamu bersinar rekaan cuma. Mengertilah ku kini kasih sayang sekarang semuanya memandang kebendaan. Andainya kedaifan dan rupa pula kurang, tiada siapa sudi memandang walau sebelah mata. Begitulah aku ini kau umpamakan. Di kacamatamu aku menyisakan tergama kau, tergama. Oh, siapalah diri aku ini tanpamu. Duniaku pasti tak berseri dan hidup tak menjadi. Kau bagiku satu-satunya, padamulah ku meminta, ku bermanja, ku rindui, ku kasihi. Di hatiku kau abadi dengan sinaran kasihmu. Apa? Ada dekat, ada di depan. Lari. Apa tu? Ulat. Ada kotor, ada datang kotor. Ulat, semut. Sini. Yang melentang ni. Kita berada di mana? Berada di mana, Pak? Macam mana? Sarang serengga. Sarang serengga? Sarang serengga. Macam mana? Tak kerengga. 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 Serengga. Yang rapat sangat macam tu boy.
Kau marah orang. Nak kau bayar. Tadi. Oh, tengkak lah. Tak mesti juga. Kalau dah dapat parking, kau boleh. Oh, orang pakai kau. Tengok. Oh, lidah kena bulat. Alhamdulillah kita sampai dekat Patin Bangau Temerloh. Kita nak makan tengah hari dulu. Bagi nasi. Dia bagi nasi je? Lauk tak ada? Makan nasi putih je lah ni? Baiklah. Okey, kita jom makan. Nasi putih je dia makan. Ikan fatin. Ambil dia tu. Dah ada rasa. Tu, manggis tadi. Daun pucat. Wah, ni daun pucat. Rengit burung. Bukan. Muka bumi. Alhamdulillah dah settle makan. Memang sedap. Untuk Patin dia memang power. Biasa makan tempat lain, tapi kalau selalu datang Temerloh memang kat situ je lah. Tak berani nak try tempat lain, takut tak sedap. Sekali datang kat sini memang sedap lah. Next time repeat sini je lah. Patin Bangau. ngantuk ada kecil. Oh, habis sepinggan ikan seko. Oh, Kian terancam hidupku, tiada lagi keraguan. Kau bagiku kekuatan, mana jua ku berada, ditemani cahaya cinta. Sejak dirimu ku dekati, diriku ini ku kenali. Hanya engkaulah sesungguhnya, tiada dua. Di cermin kaca ku memandang diriku serba kekurangan, namun bagimu bukan itu. oh, ni alhamdulillah kita dah sampai tengah hari tadi. Lepas makan ikan patin, tak sempat nak ambil video sebab terlalu letih. Termasuk bilik, terus tidur. Sekarang kita nak pergi ke pasar malam Temerloh, nak cari apa-apa bawa makan. Nari gajah ni tak payah bawa lah, letih nak bawa. Silap besok apa punya motor adik esok pergi pasar minggu. Malah nak bawa, parking susah. Oh, rider ada dua Okey, jom kita pergi pasar minggu. Ma, beg duit bawa dah, Ma? Beg duit. Oh. Jom. Atok gimana tau? Atuk dia jalan dengan nenek. Dengan nenek. Atok bawa teping tau? Betul lagi. Kau main Atok? Bukan main Atok ya. Dua je. Gimana? Tengok nenek jap. Oh. What's nenek doing? Wow. Oh. Kita naik dengan kita punya rider. Abang patah kita. Abang patah okey bang? Patah ke? Abang patah okey. Senyum sikit bang. Ada buka map ke? Ke jalan je? Jalan. Abang kiri kanan. Kiri kanan. Mana? Kiri. Atuk bawa motor pi. Jadi ukuran melengkapi hidup kita, bukan harta, bukan nama, bukan
Dia macam ada mini pancake. Lepas tu ada kondom. Makanan wendo. Sabar, dia tak tahu. Cantik jadi. Ya, adik Ya. terima kasih. Oh, mak ingat adik macam dekat. Payung banyak. Oh, macam-macam mochi ada. Ni apa? Mochi kat sana. Oh, Vietnam roll. Oh, Tapawe pun ada. Oi, macam-macam berjual sini ho. Ni apa benda ni? Oh, ni nampak sedap ni. Mi hitam. Alamak. Kita nak beli ni lah. Okay lah, dah beli macam-macam, dah makan macam-macam. Kita kena tinggalkanlah tempat ni. Oh, banyak sangat makanan kat sini. Orang pun ramai.